Betul ke? Uli cara malas dapat hasil roti macam pro. You guys tahu tak cara paling cepat nak dapat roti tekstur macam pro adalah dengan jadi malas. Pelik kan? Biasanya kita uli 20 hingga 30 minit sebab nak dapatkan window pane. Tapi, dough tetap kasar dan koyak kan? Sebabnya korang paksa tepung tu kerja masa dia belum ready. Cuba teknik ni, campur tepung dengan air je dulu. Jangan letak yeast, jangan letak garam. Gaul bagi rata je. Lepas tu rehatkan dia 30 minit ke 1 jam. Masa ni enzim dalam tepung akan pecahkan protein dan bina gluten secara natural. Teknik ni dipanggil autolysis. Lepas 30 minit ataupun sejam, korang akan perasan dough tu dah jadi licin dan elastik sendiri. Masa ni baru you guys masukkan yeast, garam dan butter. You guys akan uli sekejap je, terus dapat window pane yang sempurna. Kurang tenaga tapi hasil sebiji macam bakery kayangan. Inilah rahsia kenapa Baker Pro tak uli beria tapi roti dorang fluffy habis. Korang dah pernah try tak teknik autolysis ni? Komen kat bawah kalau nak tahu beza dia dengan uli secara biasa. Kalau you guys sukakan konten-konten macam ni, jangan lupa untuk follow saya. Saya akan share lagi tips yang banyak lagi lepas ni, okay? Bye-bye!